Berapa? Berapa? 1:03 minit. Okey, 1:03 minit pagi. So insya-Allah dalam pukul 3 pagi kami akan start mendaki Gunung Datuk bersama dengan sahabat saya, Orang Sungai Rambai. orang Sungai Rambai. Ya, kita ada guider kita kat belah sana tu. Kita ada Abang Uzi kat sini. Doakan kami perjalanan kami insya-Allah selamat sampai ke puncak. So, let's go. Jam telah menunjukkan pukul 3 pagi. So kita akan gerak mendaki ke puncak Gunung Datuk. Kita ada Kak Omi. Kita ada abang apa ni? Hajilan suami dia. Abang Hajilan Sekali naik Tak naik? Oh, tukang ngantau. Tak apa, tukang bagi semangat. So inilah persiapan-persiapan yang tak berapa nak siap. Dia sebab satu je. Dia sebab satu, bawa dua. Ni our guider, Abang Ujang. Saya sikit bang. Selamat datang. Selamat mendaki. Selamat datang. So kebiasaan trail Gunung Datuk ni daripada bawah dia dah orang kata agak curam ke atas lah. Ada dalam 85 darjah kot. 85 ke 70 macam tu buat. Boleh kau Ami? Okay, sekarang kita baru sampai dekat pondok untuk urusan letak kita punya bukti pembayaran lah. Permit Permit. Yang nama dan sebenarnya nama tu ada 8 orang. Kat sini ada 5 orang. Ni pancit. Normally biasa yang orang biasa king 2 ke 3 jam. Kalau biasa 2 jam je. Tapi tak ni Ancap. Dia dekat bawah lagi. Okey. So ekspedisi kita dah pun mula. Ya? Terus naik jalan yang sama. Melainkan kalau kau nak buat Transnan ni baik-baik kadang-kadang ada semut. Semutan. Okay, sekarang ni kita tak apa nak tinggi sangat lah. Tapi kawan-kawan saya dah lupa dah ni. Rasa macam dah sebaru perjalanan. Kita baru mula tau sebenarnya kat sini. Mari kak. Alright. Banyak ni batu licin sikit di lubang air. Okey, ni ada tali. Go Kak Omi, go.
Apa perasaan kau ni? Menyesal? Rasa menyesal? Rasa tak terkata. Puncak lagi 1390 meter. Dan sikit lagi nak sampai. Sikit lagi. 5 minit. Nampak tak muka aku? Steady. This is me before Gunung Datuk. Kita dah sampai ke CP1 Gunung Datuk. Yes. Gunung. Aku rasa kau jadi watak utama lah. Hai. Kau. Baju Juga tau. Teruskan perjalanan from CP1 to the top. Abang Uzi, perasaan? Orang tengah penat ditanya perasaan. Ui. Terasa dia tengah Tunggukan ke bawah. Saya nak tumbuk jauh lagi, jauh lagi, dekat dah. ayat tu, ayat Caca tu. Ambil nafas dulu. Nak duduk. Okay, sikit lagi. Sikit lagi kita nak sampai. Okay. Inilah batu besar yang dikatakan tu. Kalau nampak batu besar ni, kan, bermaksud kita dah sampai puncak. Ni pun batu besar juga. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah sampai. Kita dah sampai di puncak Gunung Datuk. Oh, Alhamdulillah. Oh, tak terkata. Tahniah. Tahniah diri sendiri. Weh, dah nampak weh. Alhamdulillah kita dapat tercapailah hajat nak ambil sunrise Gunung Datuk ni. Okey. Dah selesai syuting apa semua. Jom turun.